Nanti mungkin tukar, mungkin cikgu biasa tuition kan? Kena record dah start ke? Dah. Tapi itu je suara, tapi kita orang nanti tulis balik. Bila kalau macam tu. Agak pun baru je jadi SUHEM ni. Masa. Baru 2 tahun jadi SUHEM. Lepas tu sebelum ni penolong macam tu je lah. Kalau yang lama Cikgu Zakiah tu lama dia jadi SUHEM. Sebelum dapat JPK-HEM dia jadi pemangku HEM. Sebab JPK-HEM kita pun baru. Cikgu Syukri tu baru tak? Baru lama kan? Baru kan? Hujung tahun dah kan? Kan? Lepas JPK ya. Dulu Cikgu Isyam lagi. Dulu Cikgu Isyam. Bukan, Cikgu Salina. Sebelum ni Cikgu Salina Samingun. Okey, tugas peranan JPK-HEM di sekolah. JPK-HEM banyak bidang dia. Nak cakap macam mana tu? Segi kebajikan tak? Kebajikan murid, kalau bantuan ke apa semua, disiplin semua tu bawah JPK-HEM. Sekarang ada lagi macam setia RMT. Ada. Ada lagi? Sekarang kita ada, kalau bantuan tu dia ada RMT, susu, lepas tu kuam. Kuam tak tu? Kuam tu untuk murid yang terpilih, macam di 40 lah macam tu. Pendapatan bawah 3,000. Betul kuam dia. Ya, 100 setahun. 100 tahun. Sekali je dapat. Tapi kebanyakan biasanya murid kuam dengan RMT ni murid yang sama je lah. Kalau macam tahun ni murid kuam tu sebanyak 101 orang. Dia lebih kurang dengan budak RMT. Lepas tu ada yang tahun ni, tahun last apa? Eco-World. Eco-World tahun last, lepas ni dah tak ada. Lepas ni tak ada? Tak ada dah program Eco-World tu. Sebab dulu saya pun kat sini tu Eco-World. dapat baju, beg semua. Apa tu? Lepas tu kita ada murid keperluan khas juga kat sini. Tapi dia bukan peringkat khas, tapi dia dapat allowance khas tu. Ada dua orang. Sebab dia masalah tu tulang belakang. Budak tu darjah 4 sekarang ni. Dia dapatlah allowance peringkat khas tu. Lagi kalau HEM ni apa? Kantin. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan kantin, HEM lah kan. Baru ni kan minggu lepas ada KKM datang check semua tu. Lepas tu disiplin murid, SSDM tu sistem apa? Sistem stasiah. Disiplin murid tu, cikgu-cikgu kena isi amalan baik. Sebulan satu cikgu kena 20 amalan baik kena isi. Untuk murid. Lagi apa lagi tu ada? Banyak. Lagi bagaimana cikgu menguruskan kebajikan murid di sekolah. Okey, contoh lah macam kalau murid ni ada kematian ibu atau ayah ke, JPK-HEM akan pergilah melawat, itu bagi sikit sumbangan kat murid. Ada macam baru ni banjir, pergi juga. Kalau rumah murid tu kena banjir, biasa sekolah akan bagi sumbangan lah, PIBG bagi, sekolah bagi. Okey. Lagi? Usaha untuk meningkatkan sasiah diri murid. Kalau tengok kat sini cikgu disiplin sekolah ni, Cikgu Noyati Sintam tu kan. Dia lah cikgu disiplin. Dengan dia memang budak memang takut. Kalau kat perhimpunan biasa dia lah yang yang bila dia bersuara je, budak macam senyap. Cikgu lain ni lambat sikit lah. Dia biasa kalau macam ada kes-kes disiplin, semua rujuk pada dia lah. Nanti dia akan keluarkan surat amaran, panggil ibu bapa. Kalau kes yang berat tu, panggil ibu bapa, keluarkan surat amaran. Kalau ikut tahun ni, kalau ikut beratus, kalau ada masalah disiplin, banyak ikut? Beratus. Tahun ni macam kes berat tu tak ada. Kes berat tu lah, kes biasa je. Kalau tahun lepas ada.
melibatkan kes polis. Okey, polis. Tu tahun lepas lah. Budak tu dah tak ada dah. Dah Oh. naik tingkatan 1 dah. Okey, tahun ni tak ada lagi. Macam kes curi duit tu, sekolah lah yang settlekan kan. Okey. Impak dan harapan cikgu pada masa akan datang. Pada masa akan datang, kita mestilah nak budak kita baik, beradab yang penting kan. Semoga kesalahan disiplin tu dapat dikurangkan lah. Tak ada dekat sekolah ni. Okey, kebajikan murid terjaga. Bila keluar sekolah makin okey budak. Ya, betul. Sebabnya sekarang kalau kita tengok adab tu macam kurang kan. Lagi-lagi Budak-budak sekolah sekarang. menengah. Betul. Dengan cikgu tak hormat sangat. Okay. Biasa sekarang kan mesti gadget-gadget ni budak lebih pada tu nak tahulah macam mana. Betul je tu. Betul kan? Awak pun tahu kan. Lain daripada kita orang. Betul. Nanti kalau last hari Jumaat. Lah Jumaat. Kalau Cikgu Syukri tu datang jumpa lah dia pula. Boleh. Tapi tu tangan. Tangan sini nama jawatan. Oh. Sebab kami pun tu nanti pun kami dengar balik betul tulis dekat. Tulis betul-betul lah. Tulis. Kalau catat organisasi bahagian HEM mana ada? Dekat board tu ada. Kat bawah. Dekat thumbprint tu ada hem punya kan kat situ. Ada kat situ. Ini nak ambil gambar sikit. Satu je. Satu je. Okey. Nama macam mana?